Kalau dekat kedai makan, kita ada Meh Nur Rahmah. Dekat kereta pun, kita ada Aziz Rahmah. Tapi, kalau dekat Ancash Perfume ni, kita ada botol Rahmah. Hari ni, saya nak tunjuk dekat awak satu botol yang bersaiz 30ml. Botol ni boleh dikatakan botol Rahmah. Sebab apa? Sebab harga dia yang sangat murah. Dan saya sangat recommend botol ni. Sebab apa? Macam boleh tengok lah, dia punya design ni segi empat tepat. Dan dia mempunyai 3 warna botol yang berbeza. Kita ada warna hitam clear, warna biru muda dan juga warna dark blue. Dan botol ni nampak premier sebabnya dia punya cap ni cap yang berwarna hitam. Dan saya amat-amat suggest lah dekat awak kalau awak yang basuh perfume sendiri ataupun awak nak buat perfume awak sendiri, sebab dia punya spray ni spray yang jenis screw. Jadi awak boleh saja buka menggunakan tangan, tak perlu lagi nak guna mesin press ataupun mesin clamp. Dan yang lagi saya suka pasal botol ni, walaupun harga Rahmah, dia punya spray smooth dan merebak. Dan untuk warna botol ni, kalau awak nak mix ke semua warna ataupun awak nak pilih salah satu warna botol pun boleh sahaja. Awak boleh tengok dekat kita punya beg kuning. Selain itu, saya amat menggalakkan awak order botol ni. Sebab apa? Sebabnya yang ni lagi cantik kalau awak order stiker UV DTF. Stiker UV DTF ni seakan-akan print direct botol. Jadi awak punya brand ni akan nampak timbul dan nampak mahal dan nampak lagi premier. Jadi kalau awak berminat untuk tahu lebih lanjut berkaitan botol ni untuk pembelian borong, awak boleh saja klik link di bawah saya. Atau kalau awak nak buat pembelian kurang daripada 1 karton, awak boleh saja tekan beg kuning kita untuk dapatkan harga Rahmah daripada kita. Dan juga jangan lupa dengan tagline saya, ketahanan dan keharuman wangi awak keutamaan saya. Ingat tagline saya, ingat Ancash Perfume. Bye bye.